dikenali dengan panggilan mesranya Abang Raja. Seorang individu yang mempunyai sifat rendah hati dan mudah didekati, membuatkan beliau disayangi serta menjadi figura ikonik di kalangan belia Malaysia. Ikon inspirasi yang terkenal dengan sifat keprihatinannya ini memelopori banyak misi kemanusiaan di seluruh Malaysia. Wacana sesi yang kedua ini akan dikendalikan oleh Tuan Moderator kita yang diberi nama Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zubir bin Muhammad Juzad. Beliau mula berkhidmat di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada tahun 2010, salah seorang penolong pengarah di bahagian perancangan dasar dan penyelarasan Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Dan kini beliau sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah Dr. Falsafah di Universiti Teknologi Malaysia. Dengan ini, majlis mempersilakan barisan panel dan moderator sesi wacana yang kedua untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Bila bertalu rentak di kalbu, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk, datin dah tak ada, dah balik dah Okey. Ada lagi Okey, ada datuk. Okey. Atas sini. Okey, most of the bosses dah tak ada dah Most of the bosses kita dah bawa keluar dah. So santai-santai, tak perlu nak stres sangat bos tak ada. Dia yang penting adalah JIS yang kita nak kupas ni. Kejap lagi ni daripada 3 panel yang saya rasa berpengalaman luas lah dalam bidang kesukarelawanan ni. Jadi saya recap balik daripada sesi 1 tadi. Daripada sesi 1 tadi kita cerita tentang landscape. Kita cerita tentang landscape kesukarelawanan. Jadi macam-macam cadangan tadi, antaranya macam yang Datuk Ketua Pengarah, Datuk Ketua Putrajaya maklumkan tadi, macam kata apa, sijil halal untuk sukarelawan ni. Dan ada beberapa kata yang mengenai semangat tolonglah orang kita dulu, dalam negara dulu sebelum tolong luar negara. Jadi daripada sesi 1 tadi tu adalah beberapa perkara yang kita kata dia bukan masalah lah, dia cabaran. Jadi untuk sesi kedua ni kita akan tengok dan kita akan kupas mengenai cabaran-cabaran. Sebelum tu kita tahu dulu jenis-jenis sukarelawan yang ada dalam Malaysia ni lah, apa types yang ada. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir sekali kita akan tengok pengiktirafan lah. Okey, panel saya rasa saya tak perlu buang masa untuk kita perkenalkan lagi. Secara brief je lah. Tuan Imran daripada Rela, okey, Puan Suraya daripada Perpaduan, dan juga kita ada Abang Raja lah daripada Yayasan Raja Samli. Apa ni lah, founder lah, founder yayasan. Okey, tuan-tuan yang bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Untuk soalan pertama saya ni kepada Tuan Imran kita lah, Tuan Imran kita ni. Dalam landscape
kesukarelaan di Malaysia ni sebenarnya ada berapa jenis? Ada berapa types? Ni orang kita pun nak orang kata apa? Nak tahu juga ni. Kalau kata tuan boleh cerahkan sikit. Okey, terima kasih Tuan Zubir, Tuan Moderator. Doktor, boleh panggil doktor dah kot. Belum tapi bakal dah tu, insyaAllah. Bersama panel yang saya kira sangat arif dalam bidang ini dan juga para hadirin sekalian. Kalau kita nak sebut berkenaan jenis landscape kesukarelawanan dalam Malaysia ni, dia luas. Dan saya rasa tak ada satu agensi ataupun satu badan yang boleh memaknakan atau buat garis panduan yang jelas, ini sahaja yang ada dalam Malaysia. Tak. Kalau kita tengok, dia luas. Dan dia akan sentiasa, saya rasa, berevolusi mengikut keperluan masyarakat, mengikut peredaran zaman. Okey. Tapi kalau kita dapat lihat dengan keadaan ataupun yang memang dah ada di Malaysia ni, antara landscape ataupun jenis-jenis kesukarelawanan yang ada, kita boleh tengok dalam beberapa pecahan lah. Banyak sebenarnya, tapi yang menonjol ataupun sering kita tengok, satunya adalah kesukarelawanan daripada bantuan bencana, hal kemanusiaan, kesukarelawanan berkenaan dengan pendidikan, kesukarelawanan dalam hal-hal pemulihan alam sekitar, tak lupa juga kesukarelawanan dalam sektor kesihatan. Dan ini yang saya terlintas dalam kepala saya ni. Tapi sebenarnya banyak lagi ya tuan. Kalau kita tengok sekarang ni pula ada juga mungkin kesukarelawanan dalam hal-hal media sosial juga. Ini satu medium lah pada rakyat Malaysia, terutamanya barisan orang muda ni kan. Dan kalau kita pergi lebih dalam, setiap badan ataupun jenis-jenis kesukarelawanan ni dia ada peranan dia dan dia ada aktiviti yang dia buat lah. Tapi kalau nak dekat dengan masyarakat, kalau tanya saya sendiri apa itu kesukarelawanan, kesukarelawanan itu masyarakat dan masyarakat itu kesukarelawanan. Okey, terima. Boleh tuan ulang balik tadi? Kesukarelaan adalah masyarakat, masyarakat adalah kesukarelaan. Betul tuan. Okey. Mungkin new terms lah kita boleh masukkan dalam bengkel besok. Okey? Masukkan dalam bengkel besok apa yang Tuan Imran maklumkan tadi. Okey, seterusnya kita nak bertanya pada Puan Suraya, Puan Suraya. Pada pendapat Puan, apa agaknya cabaran utama yang ada dalam bidang kesukarelawanan di Malaysia ni lah. Sebelum kita pergi luar, kita cerita Malaysia dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam paduan. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga kepada pihak FPM lah kerana menjemput Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional untuk bersama dalam wacana pada hari ini. Walaupun secara umumnya sukarelawan itu tidak ada di Jabatan Paduan secara khusus, tetapi kita ada institusi sosial akar umbi yang kita panggil rukun tetangga. Jadi antara saya rasa semua NGO ataupun sukarelawan ni menghadapi 4 perkara lah. Antara cabaran yang dihadapi, pertama dana, yang kedua minat, yang ketiga saya rasa networking, ya, dan keempat latihan lah. So 4 perkara ni yang saya rasa perlu kita atasi cabaran untuk meningkatkan kesukarelawanan masyarakat dalam sukarelawan ni lah. Seperti contoh, kita ada rukun tetangga yang mana saya rasa semua di Dewan ini mungkin pernah dengar lah. Rukun tangga ni adalah satu institusi sosial di bawah Jabatan Paduan Negara, di bawah Akta Rukun Tetangga 2012, yang mana setiap negeri kita, di peringkat negeri memang kita ada beberapa kawasan rukun tangga, yang mana sekarang ini kita ada 8,500 lebih kurang. Dan aktiviti rukun tangga ni memang kesukarelawanan tuan. Sebab dia tidak ada gaji, tidak ada allowance, apa saja aktiviti di peringkat komuniti, rukun tetangga ni lah. KRT tu mana? KRT tu kawasan rukun tangga. Tapi rukun tangga tu adalah skim rukun tangga. Skim rukun tangga. Jadi mana-mana kawasan perumahan yang nak menubuhkan rukun
rukun tangga ni dia akan menjadi lebih bermanfaat pada komuniti bila berlaku bencana. Biasanya kita ni akan beri bantu mula lah kepada apa-apa insiden yang berlaku di dalam komuniti. That's why kita perlu ada dana dan juga kita perlu ada networking serta latihan. Jadi kita memang memerlukan latihan lah daripada pihak APM atau mana-mana pihak berkuasa yang boleh melatih orang-orang ataupun AJK rukun tangga kita ni. Dan kita ada squad unity. Di setiap rukun tangga memang kita tubuh squad unity. Squad unity ni itulah dia bagi satu kumpulan rukun tangga yang kita beri latihan sama ada dengan APM, dengan bomba, ADK dan sebagainya untuk bila berlaku apa-apa insiden kebakaran ke, kemalangan ke, banjir ke dalam komuniti tersebut, sementara nak tunggu agensi tuan-tuan datang, komuniti yang terdekat tu yang dulu akan memberi bantuan kepada masyarakat di sekitar. Itu peranan rukun tangga. Jadi saya nampak cabaran utama kita adalah selain daripada dana, kita nak menarik minat masyarakat tu sendiri. Macam tuan kata tadi lah. Nak tanam minat ke, nak timbulkan minat ke macam mana? Tanam, timbul, semua ada lah. Sebab minat ni ataupun nak menarik kesukarelawan ni agak sukar sebab dia tidak menjadi tidak diterapkan daripada sistem pendidikan kita. Saya boleh berkongsi lah pengalaman bila saya ada kursus di Jepun ya. Apabila sukarelawan saya lihat di Jepun sangat tinggi. Bila saya tanya macam mana masyarakat dia begitu berminat dengan sukarelawan, ianya diterapkan dalam sistem pendidikan peringkat rendah lagi. Jadi minat itu perlu kita terapkan daripada muda lah. That's why kita ada di rukun di Jabatan Paduan. Kita ada jentera kita, selain daripada rukun tangga dan kawasan komuniti, kita ada kelab rukun negara di peringkat sekolah dan sekretariat rukun negara di peringkat IPT. Yang mana aktiviti ni lebih kurang macam untuk kesukarelawanan lah. Membuat gotong royong, apa saja aktiviti, memberi bantuan dan sebagainya. Sebab saya rasa itu perkara yang perlu kita terapkan dalam masyarakat kita. Dan yang ketiga, saya rasa latihan. Orang rukun tangga kita memang bersemangat nak membantu, tapi dia tidak ada skill, tidak ada kemahiran nak memberi bantuan. Jadi kita perlu ada kerjasama lah, networking. So di bawah kepimpinan Datuk Roslan, ketua pengarah kita, kebanyakannya semua pengarah negeri sekarang ni telah menjadi ahli bersekutu APM. Okey, alhamdulillah. Kami pun ada baju biru macam tu jugalah sumbangan daripada pihak APM. So saya nampak bila kami menjadi ahli bersekutu ni, insya-Allah kerjasama kita akan lebih erat lah. Mana di setiap negeri memang ada lah jentera-jentera kita ini yang memerlukan bantuan lah. Jadi itu 4 perkara tuan yang saya rasa di samping cabaran-cabaran lain macam teknologi dan juga apa saja yang rasa boleh menghalang untuk menanak minat dalam sukarelawan. Okey, terima kasih puan. Saya minat dengan poin-poin tadi mengenai penerapan ataupun kita nak terap ke, nak tanam ke apa ke minat ni melalui pendidikan. Pendidikan ni adalah akar umbi lah. Kalau kata dulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok cerita pendek Piramli, dia kata hati kanak-kanak ni kosong. Kalau tak diisi, nanti dia diisi dengan benda lain. Jadi kita isi dengan semangat kesukarelawanan ni dulu, supaya dia boleh membantu masyarakat lah, insya-Allah. Okey, terima kasih puan. Okey, seterusnya kita nak tanya pada orang yang kita kata tak terikat sangat lah, tak terikat sebab dia ada yayasan. Macam kami ni yang tiga-tiga ni, kita ni dah sign surat dengan kerajaan, cakap pun tak boleh banyak sangat. Okay? Abang Raja ni dia nak cakap, dia boleh cakap je. Yang apa orang kata apa? Free to talk lah, free to talk. Bukan free to talk tu untuk bash lah, maksudnya untuk memberi idea, untuk memberi ni. Okey Abang Raja, dalam founding the yayasan, founding the third force, okay. Tentang kompetensi, ada tak difikirkan di dalam perancangan menubuhkan kedua-dua agensi itu, apa institusi itu, okey. Ada ke yang menilai kompetensi Abang Raja sendiri ke, yayasan tu ke?
yang betul-betul kompeten ke nak buat kerja kesukarelawanan ni? Okey, faham. Boleh tak ulas sikit? Ya. Dia bagus. Soalan tu bagus. Pertama sekali terima kasih tuan yang bertanya, Datuk KP, kakanda saya dan juga Datuk TKP, sahabat-sahabat PBPK semua sekalian. Gini. Kita kena faham dulu sukarelawan ni apa dia sukarelawan? Sukarelawan ni individu yang melakukan suatu pekerjaan tanpa imbuhan konvensional. Dia ada imbuhan konvensional tapi dia tak ada imbuhan konvensional. Dan jika pun ada, ia bukanlah berupa imbuhan yang setara dengan kerja yang seakan sama yang dilakukan oleh industri maupun kaki tangan awam. Kalau ada perimbuhan, dia tidak sama. Dia tak samalah, tidak banyak mana. Kalau banyak, sama banyak atau lebih, dia tidak jadi sukarelawan dah tu. Dia jadi ambil kesempatan. Sebab sukarelawan ni dia banyak jenis. Ada sukarelawan bencana, ada sukarelawan politik, ada sukarelawan agama, ada sukarelawan cinta. Dia buat kerja-kerja kemanusiaan ni sebab nak tengok janda-janda mana ibu-ibu tunggal ada tengok. Minta nombor telefon. Dia macam-macam jenis sukarelawan ni. Okey. Jadi nak jawab tentang soal kompetensi tadi, sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita dah aktif di negara kita Malaysia ni banyak sukarelawan. Cuma dia duduk di bawah bumbung yang berbeza. Kan? Kementerian beliau dia ada di bawah jabatan beliau, majlis beliau ni dia ada sukarelawan beliau, dia ada budak-budak beliau ni macam-macam jenis berdaftar dengan Suruhanjaya Sukan ni. Hak sukan, hak beliau macam-macam. Di bawah Kementerian JKM contohnya, wanita dan keluarga. Saya pernah dipanggil untuk jadi panel juga untuk nak set up akta pekerja sosial di bawah Institut Sosial Malaysia untuk nak angkat kepada kabinet supaya diluluskan. Masa Kak Wan jadi Timbalan Perdana Menteri dulu benda ni agresif. Lepas tu bila tukar kerajaan jadi slow balik. Akta pekerja sosial. Kononnya kerajaan nak buat sukarelawan ni biar ada contohnya kalau engineer dia ada IR depan. Kalau kau lagi kalau dia ada kalau profesor ada DR depan ni, kalau surveyor dia ada SR depan kan boleh. Jadi kalau volunteers ni sukarelawan dia ada juga mungkin gapo tulis gapo depan ada lah tulis benda pelik-pelik depan tu. Jadi nak buat benda-benda ni, akta pekerja sosial ni. Bau jadi semangatlah kan. Okey. Jadi menjawab soal kompetensi tadi, siapa yang memantau? Kementerian-kementerian masing-masing ni memantau, memang memantau. Majlis beliau dia kena hantar laporannya dengan minit mesyuaratnya, kena jaga, telah dipantau. Cuma jelah ada tempat-tempat tertentu pemantauannya lemah. Okey, sebab staffing, sebab dan sebagainya lah. Okey. Jadi JKM contohnya, jabatan beliau, polis dia ada sukarelawan polis, ada. Rela sendiri pun ada je di bawah KDN. Nah, dan kita di APM kita ada yang kita sendiri. Sebab tu kita punya naratif wacana ni kita kena jelas. Kita nak bincang pasal sukarelawan bencana ke ataupun kita nak bincang pasal sukarelawan in general. Kalau kita nak bincang pasal sukarelawan bencana saja, dia ada pokok dia ni, pakar expert, volunteers berkaitan dengan bencana. Kita kan ada naratif yang jelas ni. Sebab kalau kita nak galau tanah orang, dia jadi masalah. Pasal payuh, tidak ada semua panel-panel di sini yang berkait rapat dengan agensi-agensi yang berbeza, tuan-tuan. Jadi kita perlu ada naratif yang jelas. Saya suka kalau kita ada satu bumbung besar dengan mewujudkan Majlis Sukarelawan Nasional seperti yang Datuk KP cadangkan. Sebab dia akan menyelaraskan benda ni. Dia akan menjadikan kita mempunyai roh pemikiran yang sama. Dia akan menjadikan kita mempunyai cara berfikir yang sama. Saya tertarik sebab sebut tadi pendidikan. Tadi kan Kak Suraya, saya panggil Kak, minta maaf banyak. Dia sebab gini, di sekolah kita lah ni kan, ada perkeliling keluar, saya terbaca, dilarang gotong royong. Tak boleh gotong royong bersih tandah lah ni. Sebab dia ada dah kontraktor cuci tandah. Zaman kita dulu kecil, zaman saya, zaman Datuk KP, kita cuci tandah betul tak tu? Lepas tu kita jadi bijak bila besar. Budak-budak lah ni, tak boleh cuci tandah. Kena marah. Ibu bapa main sekolah. Bila lagu tu semangat kesukarelawan ni tak ada. Jadi kita kena ada political will yang kuat untuk nak buat benda kita mikir pada 2 hari ni. Apa yang dipantau sebenarnya dalam kompetensi ini, antara yang kita pantau lah, baik agensi-agensi ini apa yang mereka pantau selain daripada aktiviti. Kena ambil lah laporan aktiviti. Dia pantau apa lagi? Money laundering. Saya baru ni kan, Yayasan Raja Syamri, kita pergi lancarkan Top Force Thailand. Saya tak tahu. Bahaya, tak boleh. Rupa-rupanya dapat surat daripada Jabatan Perdana Menteri. Kena marah. Sebabnya tak hantar laporan nak pergi ke Thailand, lancarkan Top Force.
Kerana apa? Kerana dia takut ada berlaku di situ pendanaan kepada terorisme dan sebagainya. Jadi bila kita dapat surat, kita tahu, oh tak boleh. Ada agensi yang memantau. Nak pantau money laundering, nak pantau sebab apa? Sebab penubuhan NGO melalui ataupun dia ada NGO dari NGI. NGO ni yang ada dalam NGO tu adalah NGI. Ada NGI saja, dia tak ada NGO. Dia suka-suka seorang-seorang dia dengan anak bini dia buat kerja-kerja kemanusiaan. Orang-orang ni semua ni dia ada tujuan masing-masing ni. Ada nak popular, ada sebab nak ada marketing dia ada bisnes hasil lemak pada masa yang sama, dia buat kerja sukarelawan untuk branding, untuk penjenamaan. Jadi ada sebab masing-masing. Jadi saya mengharapkan supaya bila kita ada wacana seperti ini, kita dapat conclude naratif kita nak lahirkan sukarelawan yang baik-baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Raja. Jadi maksudnya dipantau lah. Ya. Yeah. Dipantau dan kita kata berasaskan ibu masing-masing lah. Kalau kata dia di bawah belia, kementerian belia lah yang akan memantaunya. Yeah. Kalau kata kita sendiri macam Jabatan Angkatan Jabatan Sukarela, rela sendirilah yang akan memantau. Seperti APM kita adalah kita punya mekanisme sendiri untuk memantau dan menjaga kompetensi kita. Ya. Okey, alhamdulillah. Kalau ikut cara Abang Raja cakap tadi tu, banyak kita punya sukarela ni. Banyak. Boleh ke kerja sama-sama tu? Jangan bagi orang lain pula. Kita bagi yang ada autoriti jawab sikit ya. Ya maksudnya daripada jabatan kerajaan lah. Ada tak kita dalam banyak-banyak kesukarelawanan ni, badan-badan sukarela apa semua ni, wujud ke kerjasama di antara badan-badan ni? Kalau tuan boleh share sikit. Wujud. Memang wujud. Kan? Tak dapat nafikan benda tu. Tapi wujudnya bila? Bila berlaku bencana, bila berlaku kesusahan, bila berlaku benda-benda yang perlunya wujud. Tapi kalau siapa-siapalah pernah dengar satu naratif ataupun ni zaman yang susah akan lahirkan laki yang kuat. Laki yang kuat akan lahirkan zaman yang tenang, dan zaman yang tenang akan lahirkan keadaan yang kucak-kacir kembali. Dia kitaran. Kalau tengok itulah yang berlaku kat dunia ni. So pasal kerjasama tadi. Okay. Bila dalam keadaan tenang, kita boleh tengoklah kita masing-masing, macam Abang Raja cakap tadi. Maknanya kita banyak sukarelawan, APM sukarelawannya, rela ada sukarelawannya. Cuma APM dengan rela ni memang kita selalu kerjasama lah. Sebab satunya sebab kami pegang portfolio yang berbeza, so tak boleh nak bergaduh. Kalau sebut pasal APM, dia hal-hal bencana sebagai kami, kesukarelawanan hal keselamatan. Contoh yang mudah kalau bahasa ni kita tengok semasa pembukaan PPS. APM ada peranannya, rela ada peranannya. Itu pun satu kerjasama. Dan tapi saya tertarik dengan apa yang Abang Raja cakap tadi. Satu majlis besar. Mungkin tak mustahil, tapi ada cabaran, ada benteng yang perlu kita robohkan kat sini. Maknanya semua badan-badan sukarelawan ni perlu berlapang dada, win-win situation, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Itu biasa kalau kita nak bekerjasama. Saya kira tambah-tambah kalau orang kata yang ada portfolio yang sama ni. Dan kita nak mengelakkan, saya rasa orang Malaysia ni mungkin dia dah satu didoktrinkan dengan lirik oleh M. Nasir, peraturan dalam kekalutan dia cipta peraturan akan cipta kekalutan. Macam mana kita nak buang perspektif tu dengan tertubuhnya benda yang besar ni untuk terus bekerjasama, macam mana dan how. Tapi kalau sebut pasal kerjasama, memang ada. Okey, kita kerjasama daripada segi kita kata yang dah tertulis macam pembukaan PPS tu memang dah ada dah arah-arahannya kan. Kalau yang tak ada ni, yang tak ada arahan ni, yang tak ada black and white ni, ada ke kerjasama? Kalau ada, siapa selaraskan tu kerjasama tu?
Kalau untuk yang tak ada black and white, Tak ada black and white lah maksud saya. Saya open lah pada Puan Suraya juga, pada Abang Raja. Ada tak? Tak ada. Tak ada siapa Tak selaras? ada. Ada yang selaraskan. Kalau NGI ni, volunteers yang solo-solo ni, bergerak ramai, tak ada yang selaraskan. Cuma polis Diraja Malaysia lah, kau buat benda tak betul, ada orang report nanti, kena lah. Itu saja. Itu penguatkuasaan lah tu. Penguatkuasaan. Itu bukan penyelarasan Dari lah. segi penyelarasan tak ada. Tak ada penyelarasan. Tak ada. Terutama NGI yang seorang-seorang ni. Tak ada. Puan Suraya ada nak tambah apa-apa? Kalau dekat Jabatan Paduan, memang kita ada kerjasama berkenaan dengan keselamatan komuniti. Ya, dengan APM, dengan pihak rela, kan, meronda kawasan kejiranan. Dengan PDRM pun. Penyelarasan ni biasanya kita buat antara agensi lah. Macam dengan PDRM tahun 2011 kita pernah ada satu MOU dengan PDRM untuk melatih peronda-peronda kita cara meronda yang betul lah. So kerjasama antara agensi yang wujud lah, antara agensi, inisiatif agensi sendiri. Okey, maksudnya dan khas yang menyelaras. tak ada badan khas yang menyelaras gerak kerja apa semua. Kira maksudnya kalau berlaku satu kejadian tu, NGO ni, badan-badan sukarela ni kumpul satu tempat, ada satu entiti yang menyelaraskan dia. Okey, kamu buat apa, tak ada. Semuanya based pada Tak ada. kesefahaman ketika itu. Mungkin saya boleh share lah masa bila PKP dulu ya. NGO nak beri bantuan pada komuniti. Dia tidak ada satu badan penyelarasan sebelum ada JKM memberi bantuan ya. So dia akan pergi kepada agensi-agensi yang dia biasa bekerjasama. Contoh dengan Jabatan Paduan, NGO tu dia ada bekerjasama dengan kita, dia minta bantuan kita macam mana nak penetrate masuk dalam kawasan komuniti yang mana masa PKP kan kita tidak bebas untuk menyalurkan bantuan. So kerjasama tu biasanya antara agensi dan inisiatif NGO tu sendiri. Penyelarasan tu lah. Okey, terima kasih. Jadi bolehlah dapat kita simpulkan secara amnya tak ada lah entiti yang Tidak boleh. ada yang formal. Tak ada yang formal. menyelaraskan Secara formal. di kalangan badan sukarela ni. Tak ada. Tak ada Tak ada Kalau yang kita ambil kes COVID tadi JKM tu pun dia pegang authority agensi kerajaan. Dia pegang authority agensi kerajaan lah. Okey. Okey, terima kasih tuan-tuan puan-puan. Okey. Ini isu ni agak sensitif jugalah puan, nak bertanya sikit tentang recognition, penghargaan kepada badan-badan sukarela ni. Ada ke? Kalau kita tengok dekat negara kita ni rasanya macam tak adalah satu anugerah khas untuk sukarelawan kan. Oh, tak ada Ada ke? Setahu saya macam tak ada. Tak ada. Sebab kita di jabatan pada tahun 2010 tahun yang dulu lah pernah ada perbincangan lah dengan satu badan NGO ni nak mewujudkan satu anugerah budi untuk NGO yang banyak memberi bantuan, bergerak cergas, aktif lah. Tetapi dalam perbincangan itu kita melihat banyak aspek yang perlu dia ambil kira. Sebab NGO ni kalau tengok dia berdaftar di bawah ROS dan dalam ROS tu pada ketika itu ada lebih 50,000 NGO persatuan yang berdaung di bawah ROS. Dan macam mana kita nak menilai, menapis NGO ini untuk kita anugerahkan. So itu merupakan satu cabaran sebab kita tak nak bila kita anugerah satu-satu NGO, nanti ada pula NGO lain yang tidak berpuas hati. Jadi penganugerahan secara peringkat negara tu saya rasa agak sukar lah untuk dilaksanakan dengan cabaran dan juga macam mana nak menapis NGO yang banyak ni. Tetapi di pengiktirafan di peringkat agensi dan juga komuniti tu adalah usaha agensi itu sendiri. Contohnya macam kita bekerjasama dengan KKM untuk membasmi menjaga kesihatan komuniti kan melalui program COSPEN dan sebagainya. Memang KKM ada anugerah My Champion kepada sukarelawan rukun tangga kita yang banyak membantu KKM dalam menjaga kesihatan, mencegah denggi dan sebagainya lah. Di Jabatan Paduan sendiri kita ada rukun tetangga. Cara kita mengiktiraf rukun tangga kita adalah kita mengadakan anugerah perdana arti setiap 2 tahun sekali.
So itu caranya, maksudnya pengiktirafan ini di peringkat agensi-agensi masing-masing lah tuan, sebab atas yang saya maklumkan tadi lah, kalau nak buat peringkat negara tu agak sukar nak menapis mana-mana NGO yang betul-betul kita boleh anugerahkan sebagai ikon negara. Itu saya rasa agak sukar lah, sebab banyak sangat NGO kita yang bernaung di bawah ROS. Tapi di peringkat komuniti, peringkat agensi, boleh inisiatif agensi itu sendiri. Pengiktirafan ni penting sebab ia memberi semangat kepada orang, individu, kumpulan untuk bergiat aktif dalam sukarelawan ni. Macam tuan ni kata tadi lah, diperlukan bila dalam keadaan tertentu. Bencana, mana orang cari rela ke siapa kan, orang cari rukun tangga. Tapi kalau dalam keadaan yang tenang, orang kurang nak mencari. Tetapi kita kena sentiasa mengingatkan komuniti kita bahawa semangat kesukarelawan ni bukan bermusim lah. Maknanya penerapan tu sangat penting lah di peringkat jiran muda, di peringkat orang muda lah. Kita ada jiran muda, rukun tangga dan sebagainya. Itu saja yang saya rasa pengiktirafan di peringkat agensi. Okey, terima kasih Puan. Betul lah tu. Kadang-kadang kalau kita ada 3 orang anak pun, kita nak bagi lebih sikit dekat satu tu, yang 2 tu bunyi. Ini kalau yang dekat ROS tu ada berapa Puan? Okey, ada 50 ke 100 ribu NGO, tak tahulah NGO tu berapa banyak pula yang buat kesukarelawanan. Takut nanti kan kita dapat surat mahkamah pula ke kan, surat lawyer ke, kata kenapa NGO ni diberi. Tapi saya rasa pengiktirafan tu perlu. Tapi kita nak melaksanakan tu satu cabaran yang sangat besar lah. Kalau di peringkat agensi, saya yakinlah agensi saya rasa ada rela, ada kita APM pun ada, kita ada pingat, kita ada bintang, kita ada reband, macam-macam lah. Kita nak menghargainya. Tapi kalau di peringkat nasional, saya rasa belum ada lagi lah. Kalau Tuan Adam dekat Pahang ada Tuan Adam? Tak ada Okey. State adalah state. Saya tak tahu jadi perkara ni pengiktirafan ataupun penghargaan kepada badan sukarela ni dia jadi must have ke nice to have. Sebab kalau dia jadi must have untuk meningkatkan semangat kesukarelaan tu, saya rasa ramailah yang akan join kan. Tapi kalau sekadar nice to have tu, kita kata macam orang nak join aktiviti sukarela ni pun suam-suam kuku je lah kot. Sebab bukannya kita kata tak nak mengiktiraf, penilaiannya tu amat sukar lah. Boleh saya simpulkan macam tu lah kot isu ni kan. Okey, terima kasih Puan. Okey, kita nak berbalik kepada Abang Raja kita. Abang Raja mula, kalau kata saya baca-baca lah, mula yang tahun 2014-2015 tu lah. Banjir kuning, macam-macam panggil tu. Banjir bah lah, banjir kuning lah, yellow flood. 2014-2015. Masa tu media sosial dah kuat dah kan? Maksudnya saya punya followers masa tu dah 500,000. 500,000 masa tu kan. Jadi macam mana Abang Raja manipulate IT ni lah, digitalization ke AI ni ke kan? Ada tak cabaran? Oh, banyak sangat. Kalau kata bila zaman-zaman media sosial ni kan, kita tolong orang pun boleh jadi masalah. Dia jadi two-sided. Ada orang banyak nampak kita tolong orang, ada orang nampak macam kita nak nampak baik lah, nampak baik, nampak good orang panggil, bagi masalah kepada politician dan sebagainya. Ya. Ada tak cabaran dia kan zaman-zaman media sosial ni lah? Co-founder saya yang sama-sama tu bukan top force meninggal dunia, dilanggar dari belakang dengan kuat. Okay.
Sukarelawan saya di Sabah, ustaz daripada Macang, Kelantan, anak 3 orang kecil-kecil meninggal dunia, air kencing warna hitam. Ini antara benda-benda kita cerita off record, jangan cerita kat orang, bahaya. Tapi ini antara yang berlaku, cabaran-cabarannya. Okay. Sebelum tu nak sebut pasal reward sikit sebelum kita sentuh pasal digital. Rewards ni dia by agencies, by kementerian, memang ada. By state, anugerah tokoh anak muda negeri dalam kurungan kategori kebajikan ada by state. Di peringkat negara, istana negara, wallahu alam dia bagi pingat kat siapa. Tapi kita dalam komuniti sukarelawan ni kita melihatlah ada individu yang aktif dapat pingat lah. Saya 10 tahun non-stop membantu dan telah membina 500 buah rumah dengan nilai puluhan juta tu tak dapat apa-apa lagi. Dan saya akan tamat watikah pegawai bersekutu lagi seminggu. Saya pun tak dapat apa-apa daripada APM. Okey, bahagian pengusaha angkatan, take note. Dan kita dah spend 300,000 lebih dalam masa setahun setengah, reaching 500,000. Tapi tak apa, sebab kita sekarang ni, kita tak naklah letakkan awards atau remuneration tu perkara utama. Bukan. Kita nak didik masyarakat, pegawai bersekutu, APM, rela, perpaduan, siapa-siapa, bukan rewards tu. Sebab kalau kita letak rewards, kita gagal. Kita takkan jadi negara bangsa yang baik. Tak boleh begitu. Tapi perlu tak rewards tu? Rewards perlu sebab Allah meletakkan pahala dan dosa. Masih perlu. Masih perlu. Tapi ianya ada secret. Bukan objektif. Bukan objektif. Secret. Allah Ta'ala tak sebut kau dapat ada pahala tak sebut. Jadi kita terpulang kepada orang yang bagi dan kita kena didik masyarakat membina tamadun bangsa, negara bangsa, suka menolong orang. Cabaran era digital. Yang pertama, digital communication ni tuan-tuan, melalui Facebook, melalui media massa ni, dia adalah passive communication. Iaitu bila dia post, orang komen, dia tak boleh balas balik on the spot. Bila passive communication, maka seringkali berlaku salah faham. Seringkali berlaku, dia tulis lain, maksud dia lain. Ataupun dia share, Datuk TKP, Datuk Ma'el tulis lain, dia share. Dia tak faham maksud. Saya faham sebab saya dengan Datuk Ma'el sekapal. Tapi dia tak faham. Maka dia kata, Datuk, apa soal share? Dia tak faham. Ini adalah salah satu cabaran kita. Kita post soal kemiskinan di Kelantan. Dia kata memalukan kerajaan negeri. Aduh, maka kena memalukan YB, memalukan. Bukan memalu, tak malu. Miskin ni sampai Nabi lagi ada. Tak malu. Jangan, mari kita pakat tolong. Dia salah faham, yang pertama. Okay? Yang kedua, media sosial juga mendedahkan sukarelawan kepada fitnah di hujung jari. Berlakunya, saya barang fitnah dengan cepat, dengan pantas berlaku. Tak, bila satu kes-kes kemiskinan dan kes bencana berlaku, contohnya kita buat bencana banjir di Kelantan. Tak, dia settle lama dah video tu. Dia post lagi video yang dah 2 bulan, yang dah 2 tahun, post lagi. Di mana tak turun ni APM, di mana tak turun rela. Padahal benda tu dah settle, video lama. Fitnah-fitnah di hujung jari. Okay. Yang ketiga, media sosial atau digital punya zaman ni, kita kena admit tentang algoritma. Algoritma dan teknologi yang berlaku. Tuan-tuan sekalian, saya punya Facebook, followers hampir 1 juta sekarang. Masa banjir baru ni, reach 28 juta. Reach. Tapi secara amnya, tak ada orang tengok pun Facebook saya sebenarnya. Sebabnya, kita perhati, semenjak perang Palestin. Semenjak perang Palestin berlaku, Facebook influencer ataupun orang-orang yang buat kerja kemanusiaan ni seakan-akan seperti kena blok. Sebab dia tak say, dia tak nak bagi dana, penyaluran dana. Kita perhati, oh lagu ni. Maka kita buat training. Saya buat training kepada anggota APM, kepada PRO APM. Sehingga APM Kelantan dapat anugerah baru-baru ni, PRO terbaik. Alhamdulillah. Jadi kita buat training, bagaimana nak pecahkan algoritma ini. Bagaimana kita nak kaji dan teknologi ini membolehkan kerja baik itu dapat disebarluaskan. Dipanggil spread the kindness. Menolong orang ni boleh cerita tak ke orang? Tak, boleh. Boleh kongsi ke orang, boleh tunjuk ke orang. Sebab ada hadis yang membenarkannya. Sebagai salah satu cara nak galakkan, nak menjuburkan sifat-sifat dermawan, sifat-sifat orang baik-baik ini. Yang seterusnya, cabaran era digital ini, okay, ialah AI.
Dia ambil kepala saya, dia boh di tubuh Datuk Seri. Kesian kat saya. Saya tak semak, tak handsome, Datuk Seri handsome. Jadi masalah jadi. Yang terkini ada anggota APM, sahabat kita, tak. Body orang lain tengah naked. Ambil kepala dia letak kat situ. Bayangkan kalau ini adalah volunteers, sukarelawan. Habis kita memang terpalit AI ini. Dan itulah tuan yang terjadi kepada Yayasan Raja Syamri. Ada satu yayasan lain beberapa tahun lepas, dia ambil gambar saya tengah menolong orang di pedalaman Kelantan. Dia bubuh nombor akaun dia. Jadi dia duduk Putrajaya, dia tak payah turun. Dia duduk di Kuala Lumpur, dia tak payah turun ke pedalaman Santuni Asnaf. Dia tunggu je orang bank masuk duit. Ini cabaran era digital. Nasib baik, follower saya ramai. Jadi dia follower saya tengok, ini Abang Raja Syamri dalam gambar. Kenapa? Nombor akaun yayasan lain. Dia screenshot hantar pada saya dan saya hubungi yayasan tersebut, NGO tersebut. Saya kata turunkan, kalau tidak kita buat tindakan mahkamah. Ini cabaran dunia digital, tuan-tuan. Belum lagi kita sebut scammer, nipu, scammer ramai ni menggunakan platform digital kutip derma. Dia duk gala cerita lama, understand? Mengulangi, repeat kisah-kisah sedih yang telah selesai pun. Selesai lama dah. Budak ni OKU ni settle lama dah, dapat dah kaki palsu aku bagi. Dia poh lagi sebab nak kutip mengeraih simpati masyarakat. Itu satu, banyak sangat banyak sangat. Okey. Belum lagi kes penyalahgunaan gambar, kes gangguan seksual. Dia ambil gambar, mokcik tengah berkembang. Orang miskin ke, tengah berkembang, dia tapek Ramadan, dia baru lepas mandi turun, ambil gambar ambil gambar. Ini adalah etika yang kita kena ada. Yang kita kena tahu sebelum kita menceburkan diri dalam kerja-kerja kesukarelawanan melalui social media atau zaman-zaman digital. Dan ada banyak lagi lah yang kita perlu ulas. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Abang Raja. Okey, saya suka cakap Abang Raja maklumkan tadi tu. Macam Facebook tu kita tak boleh nak immediate respond kan. Banyak sosial media ni dah 2-3 jam post pun belum tentu ada respon daripada adminnya. Lepas tu admin pula jawab okey. Kan, okey ni dulu kalau saya ambil Meskom, bukan saya tak ambil Meskom lah, tapi adalah subjek Meskom dalam tu. Dia kata okey ni boleh membawa pelbagai maksud. Okey, dia akan jadi lain. Okey, dia akan jadi lain. Okey, dia akan jadi lain. Jadi media sosial ni dia tak bunyi, dia tulis okey je. Okey macam mana? Base pada penerimaan pembaca tersebut lah. Kan? Jadi kita punya media sosial punya handler ni kena bijak lah. Kena bijak sikit lah. Saya melihat waktu amat menceburi kita. Soalan banyak lagi ni sebenarnya ni. Banyak soalan lagi ni. Tapi kita cuba habiskan 1-2 soalan lagi kalau kata kita cukup masa sebelum kita open to the floor. Kalau ada soalan-soalan. Ini isu golongan-golongan muda ni Tuan Imran. Golongan-golongan muda ni, penerimaan masyarakat terutamanya golongan muda ni. Rela ramai muda? Rela kalau ikut data, saya mahu data sikit Macam yang dalam holding room tu cakap kalau orang HQ ni pegang data. Kalau ikut data kita ada 3.3 juta anggota berdaftar. Daripada 3.3 juta tu 146,000 anggota yang aktif keahlian. Daripada 146,000 tu kita ada 49.7% yang berusia 40 tahun ke bawah. Itu kalau data dia lah. Hampir separuh lah. Separuh adalah golongan belia. Ketarifan belia sekarang dah berubah. Saya pun belia lagi 40 tahun ke bawah belia. Tu kalau ikut data lah. Okey. Kira masyarakat golongan-golongan belia ni boleh terima lah. Bukanlah semuanya fikir cari duit je. Betul. Ada yang boleh terima. Ada yang boleh terima. Tapi umur 45 ni kalau saya rasa lahir yang tahun
80, betul eh? Betul eh 80 eh? 80. Kalau yang Gen Z, millennial ni ada ke tuan? Berbalik kepada cabaran di media sosial tadi, 28 juta Abang Raja Kalau setiap bulan dapat kutip seorang RM1 pun Nak blok, Facebook nak blok. Okey. Tak jadi gitu. Golongan muda dan sukarelawanan ni, balik kepada media sosial tadi, pempengaruh media sosial tu main peranan yang besar sebenarnya. Kalau kita tengok tahun lepas ketika banjir, kita tengok seorang pengaruh media sosial, Khairul Amin, dia buat inisiatif. Banyak orang tolong masa tu, termasuk yang golongan muda ni. Sebab golongan muda Gen Z sekarang ni memang, kalau bahasa saya lah kalau boleh gunalah kiblat dia. Memang pengaruh media sosial. Dia tengok ni. Kalau kita tengok di TikTok pun sekarang banyak yang nak terlibat dengan orang kata hal-hal kesukarelawanan ini disebabkan pengaruh media sosial. Ini penting. Diorang ni lebih follow influencer daripada badan sukarela itu sendirilah. Hard truth, tapi itu kenyataan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya yang ni, bolehlah cari mana-mana influencer untuk jadi pegawai bersekutu ke apa ke, nak memastikan golongan muda pelapis ni kita wujudlah. Khairul Amin tu pun saya rasa umur dekat-dekat saya juga tu kot. Dia bukan milenial Khairul Amin bukan milenial, tapi dia berjaya bawa grup milenial. Itu kadang-kadang dia punya strength yang kita kena tengok lah. Dia punya menu tu pun okey juga. Kadang-kadang saya tengok menu dia juga, tapi gula tinggi sikit lah. Gula tinggi sikit. Okey, thank you tuan. Itulah. Agensi banyak yang ada sukarela, badan-badan sukarelawan pun banyak. Baraja pun ada, sendiri pun ada 2. Third Force lain, yayasan lain. Third Force berdaftar dengan ROS. Yayasan Raja Syambri berdaftar dengan Jabatan Perdana Menteri. Bila berdaftar dengan ROS, akta yang govern NGO ini kecil. Pengarah negeri je sign. RM10,000 dah kena buat mesyuarat agung luar biasa. Kami buat rumah berpuluh-puluh biji setahun. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa kali mesyuarat agung kena buat setahun. Maka yayasan tu besar. Akta 52, akta pemegang amanah 52 ni dia lain. NGO boleh berniaga, yayasan tak boleh berniaga. Tapi yayasan boleh melabur. Bila kita boleh melabur, maka kita ada investment. Bila ada investment, kita boleh stand alone. Bila kita boleh stand alone, sumbangan orang awam, kita tak ambil persen. Ada orang ambil persen, 30% untuk management. Kita tak, kita 100% bagi balik. Sebab kita ada duit sendiri. Ini antara beberapa benda-benda clerical yang kita kena faham sebelum kita terlibat sebagai NGO ataupun sukarelawan. Abang Raja je ada 2. Puan Suraya KRT apa kita punya skim rukun tetangga ni ada berapa? Lebih kurang 8,500 lah. 8,500. Mesti banyak dia punya program, aktiviti yang dia jalankan kan? Banyak. Banyaklah. Dalam berapa puluh ribu lah. Program di peringkat komuniti tu. Tapi banyaknya dana tak banyak lah kita bagi sebab kita pun terhad kan. Tapi banyaknya inisiatif orang rukun tetangga tu sendiri. Ada yang jenis sukarelawan yang tinggi kan. Dia berkhidmat memberi bantuan ataupun mencari buat program tu dia tidak berkira. Itu yang kita nak semangat macam tu lah. Okey puan. Dia bila banyak-banyak benda ni, kita nak tengok dia punya effectiveness dengan efficiency dia tu lah. Banyak-banyak program buat ni, adakah kita check dia punya effectiveness dengan efficiency dia? Mencapai tak objektifnya, mencapai tak objektif perpaduan sendiri? Okey, kalau daripada segi biasanya sukarelawan ni banyak bentuk bantuan kan, memberi bantuan dan sebagainya. Biasanya kalau nak tengok keberkesanan ni ada 2 perkara lah kita kena lihat, daripada aspek sosial dan juga material dia. So, kalau macam aspek sosial kadang kita tengok jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek mungkin kita bantu dia hari ni dia seronok dah. Tapi besok tak tahu lagi dia seronok ke tidak, mungkin dia dah kurang apa orang kata bahan makanan ke contoh kan.
Tapi kalau macam rumah, katalah rumah dia nak roboh, adalah bantuan untuk membaiki rumah. Dia seronok lah, itu jangka pendek. Tapi jangka panjang tu kita tak sure. That's why kita di jabatan ataupun agensi mungkin ada buat follow up lah. Follow up kepada pihak yang telah kita beri bantuan untuk melihat keberkesanan program tersebut. Kadang-kadang kalau memberi kesan yang baik kepada orang yang menerima, dia akan memberi, orang kata ada multiple effect lah kepada pihak lain juga nak memberi bantuan dan sebagainya lah. Ya, okey. Itu daripada side perpaduan lah, kan? Kalau kata daripada rela APM, kita orang ni memang efektif tak efektif apa semua based pada KPI lah tuan. KPI tercapai dan untuk KPI okey. Bos pun macam ni lah, kan? Tapi kalau macam Abang Raja, efektif tak efektif satu program itu, efisien ke tak efisien satu program tu, siapa tentukan? Saya yang tentukan sebagai founder. Dia dalam istilah kalau kata macam tu, Abang Raja buat, Abang Raja tentukan, Abang Raja sahkan. Kita ada satu kumpulan, dia panggil kumpulan penasihat. Sebab kita ada structure. Dia ada, walaupun saya sebagai chairman, executive chairman, Top Force ni besar. Kita ada di seluruh negara dan kita beroperasi di 8 buah negara asing. Kita ada 2,000 lebih sukarelawan di seluruh negara yang beroperasi secara aktif setiap hari. Jadi, kita ada kumpulan penasihat dan satu jawatankuasa structure yang akan duduk dan bermusyawarah. Kenapa kes ni bermasalah? Kenapa kes ni? Dan benda ni berlaku setiap minggu dan setiap hari dan setiap bulan ada. Ada meeting berkala. Siapa yang follow Facebook saya, setiap hari ada meeting, ada perjumpaan yang berkala. Yang memantau benda ni, tengok achieve ke tak. Benda tu tidak achieve apabila kes-kes tersebut, yang pertama, kes yang tidak genuine. Kena tipu kok asnah. Asnah ni jangan main, banyak tipu. Kita buat rumah di Kuala Kerai, 45,000, dia jual rumah tu. Lepas 5 bulan kita pergi balik, orang lain duduk rumah tu. Kita tanya berapa ribu, dia jual 8,000. Allah, sakit hati aku. Okay. Ada tempat lain di daerah lain, dia bagi sewa. Kita tengok dia duduk bawah kemah kan, dia guna banner, buat bumbung banner politik, kempen pilihan raya, buat banner. Duduklah rumah buruk. Zaman-zaman duduk kat tengah padang, dia guna kain canvas tu. Guna canvas tu, buruklah. Kita pun buatlah rumah, cari perut dana, buat rumah. Pergi 5-6 bulan lepas tu, dia duduk bawah kemah lagi. Rumah yang siap, dia bagi sewa. Entrepreneurship. Jadi dia macam-macam ni, volunteers ni macam-macam. Sukarelawan ni kena sabar benda-benda. Bila kes lagu ni, kita gagal lah. Sebab kita gagal menilai. Kita tak study kes tu. Kita tengok rumah dan kita tak selia. Kita tak bagi borang masuk sebuah rumah. Itu dalam yayasan Abang Raja sendirilah. Ya. Tapi kalau maksudnya ada tak daripada peringkat yang kita kata regulator, ROS sendiri ke, ada ke? Mereka tidak melihat dari segi keberkesanan program. Mereka melihat daripada segi tata kelola. Corporate governance. Benda tu. Mereka hantar report, annual report tak, mereka hantar audit tak. Kami sekarang ada 3 report. Report LHDN, report bergambar dan report bertulis. 3 kena hantar report. Tak hantar dapat surat amaran. Tahun lepas dah kena amaran dah. Dia lebih pada regulatory lah. Regulatory berbanding nak tengok keberkesanan agensi badan sukarela tersebut. Sebab kalau kita berkesan dalam program membantu ni, NGO atau NGI, dia akan jadi boleh sustain, insya-Allah. Saya diberitahu oleh ROS, biasanya NGO ni atau sukarelawan yang buat kerja-kerja kemanusiaan ni, dia bertahan 3 tahun je, majoritinya 3 tahun je. Tahun keempat hilang pada radar. Biasanya sebab orang tubuh NGO ni, saya dia beritahu banyak sebab nak dana, nak BT, nak duit. Bila ada NGO boleh minta grant, boleh minta dana kan. Tapi bila tak ada dana, tak ada grant, mati lah. Jadi matlamat awal tu tak betul dah. Kita buat NGO jadi sukarelawan sebab kita nak tolong kan, bukan nak dana. Dana ni akan mari sendiri bila kita sustain. Bila kita boleh buktikan yang kita buat benda betul dengan cara yang betul. Do the right things and do them right. InsyaAllah dia boleh sustain. InsyaAllah. Terima kasih, Bang. Ya.
Okey, jadi maksudnya kalau kata kita simplify kan lah. Kita kata efektif dan efisiennya satu-satu agensi ini ditentukan oleh agensi tersebut sendirilah, badan sukarela itu sendirilah. Tepat sekali. Kan? Mungkin satu lagi Tuan. Integriti itu kena ada juga. Betul, tepat sekali. Sebab saya dapat tahu ada satu NGO yang bergerak aktif dengan rukun tangga. Apabila dapat dana, dia guna untuk diri dia, bukan untuk komuniti pun. Ini saya rasa integriti itu perlu ada lah pada setiap badan-badan NGO tu sendiri. Itu yang kita kata tu, keberkesanan tu, kita nak juga ada orang yang tolong tengok kan. Betul. Kalau ingatkan kita kan, you syok-syok buat program tapi tak capai orang kata objektif yang ditentukan. Kan? Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut-ikutkan masa dah habis ni. Tapi dia up lagi masa 5 minit. Kan? Saya ingatkan dah selesai dah ni sebab dah pukul 1 dah Okey, kita open to the floor. Kalau kata ada soalan daripada audience nak bertanya, tanya panel jangan tanya moderator. Okey. Tak ada soalan dah tengah hari. Okey, jadi diorang nak bersiap mungkin ada kuliah Zuhur. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, terima kasih Tuan Imran, Puan Suraya. Mungkin saya nak tambah sikit, nak tutup sikitlah. Ada beberapa perkara yang telah diusahakan oleh kerajaan untuk bagi insentif kepada NGO atau sukarelawan, antaranya subsidi diesel. Subsidi diesel yang diumumkan baru-baru ni untuk pada NGO ada satu antara perkara yang baiklah. Sebab NGO tak payah ada boleh dapat subsidi diesel. Namun begitu benda tu dibuat secara gelojoh saya rasa, sebab kami yayasan tak dapat. Yang dapat adalah yang berdaftar dengan ROS saja. Yang berdaftar dengan ROS pun lori-lori tertentu saja, pickup truck tak dapat. Sedangkan pickup truck ni diperlukan sangat nak masuk ke pedalaman hantar bantuan. Kita tak boleh bina lori besar. Jadi detail benda ni, pemahaman tentang detail benda ni sepatutnya kita kena sama-sama angkat. Tentang rewards ini, perbincangan dengan kementerian, dengan menteri, supaya menteri angkat. Macam kami berdaftar dengan Jabatan Perdana Menteri, kita dah 10 tahun beroperasi. Kita ada beasiswa orang miskin bagi, kita nak bawa anak-anak orang miskin ni dengan van daripada pedalaman, diesel tu, kami tak dapat subsidi. Dia kalau isu-isu macam tu Raja, dia kalau bagus kita ada satu macam majlis macam mana yang Datuk Ketua Pesuruhjaya cadangkan tu lah. Betul, tepat sekali. Bila kita ada suara yang kuat, tepat sekali, kita boleh naik ke atas tinggi sikit. Cuma set up himpunan ni, kita punya volunteers ni, Majlis Sukarelawan Nasional ni, set upnya nak buat macam ASEAN ke G7 ke, mana ada wakil-wakil, atau kita tahu macam mana. Itu nanti kita bincangkan kita kemudian. Sebab kita percaya setiap kementerian dia ada menteri dia masing-masing. Ya, betul. Dia ada, lepas tu setiap pengarah dia ada dia ada ego masing-masing. Dia ada ego masing-masing kan. Ada jiho dia masing-masing. Ya, betul. Jadi kita nak gabung ni payuh ni. Betul. Okey, terima kasih bang. Terima kasih sama. Okey tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya rasa ini adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada kupasan-kupasan soalan yang saya ajukan kepada tiga panel kita yang bijaksana ni. Sebenarnya banyak faktor banyak faktor yang yang menjadi punca menjadi punca yang mencorakkan dunia kesukarelawanan ni, yang mana kita perlu bekerjasama lah, tak kira agensi kerajaan, badan NGO ataupun badan sukarela yang tak kira lah daripada yayasan ataupun daripada ROS ke, variablesnya banyak. Maksudnya dia punya threats dia banyak, cabarannya banyak. Kalau kita sorang-sorang je hadap, bengkok. Saya punya bahasa lah. Kalau kita sorang-sorang pergi layan, memang bengkok badan. Tapi kalau kata kita ada satu, kita kata majlis, kita ada satu persatuan yang mana suaranya kuat, kami mewakili daripada 250 badan sukarela, okey, menyuarakan untuk ini ni. Saya rasa kerajaan ni akan
dia akan pandang lah. Dia akan pandang. Jadi dalam banyak-banyak masalah tu kita ajukan kepada satu institusi tu, satu entiti tersebut untuk mewakili kita. InsyaAllah kita akan jadi lebih kuat lah untuk melaksanakan kita punya objektif agensi ataupun objektif Badan Kesukarelawanan tersebut. Okey, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Imran, Puan Suraya, Abang Raja kerana sudi hadir pada wacana kita. Thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Zubir bin Muhammad Juzad dan juga barisan panel di atas sesi wacana kedua kita sebentar itu tadi. Hadirin sekalian, kini acara diteruskan dengan menjemput Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan, diiringi Yang Amat Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan, untuk kehadapan pentas bagi ke sesi penyampaian cenderamata dan juga sijil penghargaan kepada barisan panel dan moderator. Mendahului senarai dipersilakan Yang Berusaha Tuan Muhammad Imran Hakim bin Abdul Halim, Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Pasukan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Puan Suraya binti Wan, Pengarah Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional Iklim. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Tuan Raja Syamri bin Raja Husin, Pengasas Yayasan Raja Syamri. Dan dipersilakan Yang Berusaha Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zubir bin Muhammad Juzad selaku moderator kita pada tengah hari ini. Majlis mempersilakan barisan panel dan juga moderator untuk ke sesi rakaman gambar bersama Yang Amat Setia Datuk. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk di atas penyempurnaan penyampaian cenderamata dan sijil sebentar itu tadi. Baiklah para hadirin sekalian, sesi wacana nasional akan berehat sebentar bagi memberi laluan untuk solat Zuhur dan persiapan kendiri. InsyaAllah wacana nasional bagi sesi yang ketiga akan bermula pada jam 2.30 petang. Oleh itu dimohon agar tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tempat di dalam dewan yang sama 10 minit lebih awal sebelum sesi wacana ketiga kita bermula. Dan untuk makluman para hadirin, surau berada di aras 8 dan juga berada di blok sebelah di bangunan dewan ini. Terima kasih, insyaAllah bertemu kita lagi di sesi wacana yang ketiga pada jam 2.30 petang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.